Hey, hai, hello. Untuk antara aktiviti yang ada kat sini tu, korang nak chill, korang boleh lah baring kat airport kat sini dan korang tengok pemandangan tengok. Dengan angin sepoi-sepoi macam ni. Memang nyaman lah kalau korang nak chill-chill, relax-relax. So, aku nak tidur je. Berhenti baik. Itu dia ketua-ketua kita, ketua Shakira, ketua Syairina. Guys, so tadi package kita semua penuh. Kalau korang nak tahu, aku pakai 7, 8, 9 lapis baju, seluar pun berlapis-lapis, semua terlebih. Tapi pas juga. Itu tips guys, pakai buat main. Kita dah sampai airport Tawau. Let's go. Kita dah settle, buka-buka baju semua, and then kat sana ada driver kita tunggu daripada hotel tu. Dia dah sediakan kita orang driver, right? So dia tunggu kita kat exit sebab kita kena gerak dulu daripada sini sebab tinggal kita orang je kat airport ni. Tak ada orang lain. Jom kita jumpa driver ni. Okay guys, ni driver kita. Kita follow dia sampai ke jetty Sempurna. Sampai je ke airport Tawau, kita orang terus gerak ke van yang dah siap tunggu. Next destination, Jetty Sempurna. Jom guys, kita naik van. Okay, saya bang. Van dia agak selesa je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seater. Kalau seorang nak baring boleh lah kat sini. Okay, so sekarang kita on the way pergi Relo dengan tak pergi Sempurna naik van. Saya dipaksa untuk menjadi vlogger. Okay, bye. Abang siapa nama bang? Siapa nama? Lan. Oh, berapa jam bang nak pergi JT? Sejam ah. Ramai orang hari ni bang. Dari Semenanjung ramai. Ada? Adalah. 1 jam daripada airport Tawau nak pergi ke JT Sempurna. Ikut driver juga. Walaupun sejam lebih dalam van, kita orang langsung tak bosan. Kiri kanan pemandangan kampung Sabah, rumah kayu, ladang sawit, memang syok layan mata. Sampai ke kawasan Sempurna, sejalan agak jam sikit. Okay guys, nampaknya kita dah sampai dekat JT. Kita nak gerak. Tapi sebelum tu aku nak pergi kedai kat sini je. Thank you Abalan. Jumpa lagi kalau ada rezeki. Alright, see you. Okay guys, bersama dengan aku untuk skip aku kali ni, aku ada kawan aku, Syai dengan Syakir. So dia akan ikut kita skip hari ni. Jom. So sekarang pukul 11.04, boat kita akan lepas pada pukul 1. So dekat sini kita kena tunggu 12.50 kat kawasan ni. So bag-bag tu semua abang panggil jaga. So jom kita cek makan dulu kat sini. Aku pun first time kat Sempurna, aku tak tahu apa ada kat sini. Jom. So kita tunggu nak naik boat kat JT untuk pergi hotel tu orang untuk makan kat sini. Okay guys, sekarang ni aku dekat Sea Fest dekat Sempurna ni. Kat sini adalah antara tempat untuk budak-budak family nak beriadah. Kalau korang tak percaya, korang tengok belakang aku. Kat sini korang lepak, tak apa-apa, semua kat sini. Kalau korang nak tangkap apa, nak lepak, kat sini ada tempat dia. So korang dah settle makan. Dan sekarang kita orang kat JT tunggu boat. Ni kat sini. Okay, so boat kita dah sampai. Jom kita gerak. Tu. Kat sini safety first. Kita pakai jaket dulu. Sebelum kita orang gerak ke Pulau Pandanan, Kapten bagi briefing dan ada staf yang boleh cakap Cina.
memang memudahkan pelancong. Jom kita gerak ke Pandanan. Perjalanan sejam 45 minit tu kami isi dengan layan view laut sempurna yang cantik sangat. Siap nampak resort-resort terapung sepanjang jalan. Okay guys, kita dah sampai. Jom. Tinggi kacau atau tinggi belakang? Terima kasih bang. Kita dah sampai dekat Pulau Pandanan. Nak tengok tak macam mana pulau dia? Tu air dia weh biru weh. Kau boleh nampak tu korang-korang kat dalam ni. Luar. Lawa weh. Tengok. Jom guys atas sini. Arcadia Resort. Hai. Okay. Oh, house. Boleh ambil je. Thank you. Hi ma'am. Hi. Thank you. Thank you. Yes, dia dapat welcome drink. And toilet sejuk kalau korang panas. Kita sampai dekat Arcadia Resort. Macam tadi awal-awal sampai je dia orang dah lambat kita lebih jauh. Dan bagi kita welcome drink. And then sekarang kita tunggu untuk nak check in. So kita cium-cium minum air dulu Lepas kita orang sampai resort, kita orang terus duduk untuk tengok briefing kat TV. Staff kat situ pun tolong explain satu-satu info penting pasal aktiviti dan jadual sepanjang kita orang stay. Mudah nak faham dan tersusun. Lepas habis briefing, kita orang pun sign agreement dan terus check in masuk bilik. Kita dah dapat kunci kad untuk bilik kita. Jom kita check in. Okay guys, sekarang aku dekat Arcadia Resort. Bilik kita orang. Ni bilik kita orang yang king bed. Jom kita tengok apa dia dengan bilik dia. Kita ada tempat bersiap kat sini. Ada kursi. Kita tengok king bed dia besar. Ada TV. Ada sekedis-sekedis kat sini. Okay, nak tengok view kita orang tak? Tu ni dengan air yang biru kat belakang ni. Alamak. Dah boleh buka dah. Oh, kita ada beranda kat sini guys. So, betul view kita kat sini. Aku gelap kan, nampak tak? Air dia biru guys. Memang terbaik. So, kita ada tempat nak sidai kain kat sini. Nampak tu? Tutup balik. Guys, memang cantik, memang lawa kat depan ni guys. So, harga bilik ni RM2000 harga bilik kat sini. And then nampak kursi sofa kita boleh tarik untuk extend. Okay, so sekarang kat sini kita ada almari cukup besar. Ni dia. Ni kita lihat apa dekat atas ni. Okay, ni kita punya kompartmen kan? Betul. Lepas tu sini kita ada bilik air dia. Wow. Okay. Sini kita ada hair dryer. Dan kita ada dia punya ni lah, toiletries. Toiletries. Okay, so tempat mandi, shower. Okay. Okay guys, dia ada bagi kita towel. Untuk warna biru ni adalah towel untuk mandi swimming pool. Setowel warna putih kalau tak silap aku, tu towel untuk mandi. Tu dia. Mandi.
untuk siapa yang merokok. Kalau kau nak merokok, dia ada kawasan dia, dan salah satu kawasan dia adalah dekat beranda kat depan bilik korang ni lah. Alright? So korang tak nak smoke kat dalam bilik, tapi kat luar beranda ni. Bila aku keluar je dekat beranda dia and then tengok pemandangan macam ni, view macam ni, memang aku rasa sangat luas, hilang stres aku, dan aku rasa sangat fresh dan energized. Sini kalau korang nak chill memang sangat sesuai. Sebab kau tengoklah view kat belakang ni, indah, tenang, biru. So sekarang aku tengah chill depan beranda ni sama aku. Lagi ni ashtray. So harga bilik dalam 2000-ish macam tu. So agak pricey, tapi apa yang korang dapat memang worth it lah. Korang dapat memang berbaloi dengan harga yang baik. Beach yang cantik, selesa, tenang, memang baik lah tempat ni. Siapa yang rasa nak chill ataupun nak bawa family jalan-jalan and then nak healing habis lah, korang datang lah dekat Arcadia Resort. Memang terbaik. Dia dekat Pulau Pandangan, Semporna, Sabah. Apa package yang korang akan dapat sekali dengan harga bilik ni? Korang akan dapat breakfast, lunch, tea time and dinner. And dalam package kita ni juga, kita stay sini 2 malam. Dalam package kita ni juga, kita dapat sunset cruise. Macam aktiviti lain korang kena add on lah. Macam kita orang ada diving, ada snorkeling, ada hopping. So itu semua kita add on. And then dia ada macam-macam jenis aktiviti kat sini tau. So korang nak kayak ke apa semua ada kat sini. So korang nak snorkeling dekat depan jetty, memang cantik, hari dia memang biru, memang ngam kalau orang nak snorkeling dan diving. Datang sini buat semua aktiviti tu memang terbaik. So sekarang kita orang turun bawah untuk nak menikmati tea time kat sini. Kita tengok apa dia ada. Ada bihun, spaghetti, goreng pisang, ada fries, cakoi. Kita ada stesen air kat sini. Yang kita tak tahu ni apa benda, kita nak masak ke. Ini kita ada roti kat sini, ada biskut, kek. Alright, banyak roti. Okay lah guys, aku nak makan jap. Jumpa je kat Sunset Cruise. Alright guys, so kita ada cakoi, kita ada kek, bihun, fries, pisang goreng, mantau, keledek. Jom makan. Okay guys, so kita nak pergi Sunset Cruise. So kita akan tunggu dekat lobby ni, kat sini. Kita tunggu boat hari ni, petang ni, pukul 5.20. Nak jalan kat jetty ni, pergi ke boat. Let's go. So kita on way nak pergi Sunset Cruise. Kita dengan kapten kita. Siapa nama bang? Husin. Alright. Bang, siapa nama bang? Jola Jerry. Ha? Jola Jerry. Yeah. Boy, kita dengan Abang Husin dengan Abang Jola Jerry. Kita pergi Sunset Cruise. Jom. Petang tu kita orang join Sunset Cruise dengan Arcadia Beach Resort. Memang pengalaman paling best. Sunset dia cantik sangat. Langit pun berwarna oranye keemasan. Kita orang sempat photoshoot atas boat, borak-borak santai sambil layan angin laut dan nikmati keindahan ciptaan Tuhan. Memang aktiviti healing teruknya. Macam kalau tengok kat belakang aku ni, kau tengok sunset kat belakang tu. Lawa weh. Kat sini je ada, paling tak ada. Lepas kau tengok sunset kat belakang ni, kau tengok belakang ni. Cantik kan. Lawa tu dalam ni, kau nampak semua biru tu. Betul ni. Nampak batu karang kat dalam ni. Cantik kan? Wah. So kalau korang datang Pulau Pandangan ni, kau duduk kat Arcadia, ni adalah salah satu aktiviti yang korang boleh buat kat sini. Sunset Cruise memang terbaik dia. So kat sini kita akan ada masa untuk tangkap gambar. Terima kasih kepada Abang Husin kita, Captain. Dia dah tangkap gambar kita orang tadi. Tengok sunset tu guys. Oh, mantap. Okay guys, tu penyu guys. Apa? Jalan-jalan kejar nampak penyu. Yang banyak penyu kat sini. Banyak penyu kan kat sini. Oh, ekor kau dapat tadi. Kita nak kejar penyu tu. Weh, laju weh dia kat dalam air. Try kejar tapi dia laju lah dalam air. Antara pengalaman korang tak boleh lepaskan bila korang datang ke Pulau Pandangan ni adalah Sunset Cruise. So tadi aku tunjuk korang matahari, penyu dan air cantik kat sini dengan korang kat bawah tu. Memang terbaik, memang mantap. So siapa datang sini memang aku dan kemang korang untuk buat Sunset Cruise ni. Ini adalah pengalaman yang tak boleh gambarkan kata-kata dan korang sendiri boleh tahu keindahan dia kat sini.
Okay guys, kat sini semua korang punya lunch, dinner, tea time semua dah termasuk dalam package bila korang menginap kat sini. So sekarang ni kita nak pergi dinner. Kat sini dia dah sediakan dinner, dia start pukul 6.30 sampai 8.30. Juga Syaf ada. Okay guys, ni dinner kita untuk malam ni. Kita ambil udang, ayam, ikan, sotong, oyster dan sayur-sayur kat sini dengan tahu tadi. Jom kita makan. Sekarang kita dekat swimming pool dia. Memang baik man. Memang best. Memang best. Malam-malam mandi, air dia tak sejuk pun. Air dia suam-suam lah. Lepas tu air dia masin sikit lah sebab dia ambil air daripada air laut dan dia filter kan. So kita dapat lah fresh water kat sini. Tukar Google. Okay guys, kita nak mandi jap. So guys, kat sini dia ada satu swimming pool. And then swimming pool dia adalah swimming pool infinity. So korang nampak dekat depan korang ni laut. Sekarang malam lah, so tak nampak. Tapi kalau siang, nampak laut dah kat depan tu. Okay guys, kita dah settle mandi swimming pool. Sampai dia tutup pukul 10 tadi. Ni kita dah naik, dah mandi, ready nak tidur. Jom besok guys. Good morning guys. So, hari kedua hari ni kita ada aktiviti yang function. Tapi sebelum tu, nak breakfast dulu. Yes, jom kita pergi diving. Let's go. Okay guys, so sekarang kita on the way nak pergi fitting kita punya wetsuit. Nak tengok saiz. Kita nak pergi diving. Tapi cuaca agak bahaya juga lah untuk diving. Sebab pagi tadi hujan lebat gila. Angin kuat, aku tak tahu kau dengar ke tak dengar. Jom, fitting. Kita dah excited gila nak mula diving. Sekarang tengah on the way nak try size untuk fin dan semua gear scuba dive. Jom, follow kita orang bersiap. Okay guys, so kita orang tengah nak fitting ni. Kita akan pergi diving dekat Pulau Timba-Timba dengan Pulau Mataking. So, tunggu kita habis fitting, kita pergi sana. So selesai kita try sizing untuk fin. So tengah tunggu captain datang, then kita pergi untuk diving. Stay tune okay guys. Tanggal 20 bulan 6. Oh bulan 6. Guest stop sudah tu ramai sampai bulan 7 memang sentiasa full sudah dia. Selalu Semenanjung banyak apa? Semenanjung? Ya Semenanjung kurang banyak Cina. Foreigner Cina Kita orang tengok banyak Chinese memang banyak. Pagi tadi hujan lebat. Cuaca memang tak boleh dijangka. Harapkan angin tak kuat sangat dan laut pun tak bergelora. Kapten sempat nasihat untuk tukar lokasi diving. Tapi bila kami sampai je, alhamdulillah cuaca elok. So, back to original plan, diving kat Timba-Timba Island and Mataking Island. Patah 2 kata. Jom. Okay guys, nak diving. Cuaca tak baik lah. Dia angin kuat sebab pagi tadi hujan lebat. Tak tahu tengok dia buat gimana untuk diving. On the way ke spot diving kita orang, guide sempat explain balik step-step penting macam refresher untuk ingat cara guna scuba gear. Tiba-tiba ada turis lain naik bot sama. Tak apalah, makin ramai makin meriah. Hey man, where you from? Germany. Where you from? From here. You're from here? Yeah. From Malaysia? Yeah, from Malaysia. From KL actually. I know one terima kasih. Sama-sama. I know one. Wunderbar. Perfect. Wunderbar. Wunderbar. Daripada tak dosa kan? Tapi sekali lah stay je. Sebab tu aku tutup mata ni. Kan ada dosa. Tutup mata sebelah. Ni lagi susah. Ni macam mana nak tutup? Ada orang budak-budak
surau lah. Oh iya dah. Sebelah surau. Sebelah. Duduk sebelah surau. Let's go. Kita orang pun sampai ke diving spot yang pertama. Jantung dah mula berdebar. Tapi kali ni cuma aku dengan Syai je yang akan dive. Sebab wife aku tengah pregnant, so dia chill je atas boat. Kita orang pun bersiap, pakai semua gear. Dan now, ready nak terjun. Masa kat bawah laut, kita orang nampak penyu, koral warna-warni, ikan belang-belang. Memang cantik gila. Keindahan bawah laut sempurna ni susah nak gambarkan dengan kata-kata. Dive kami lebih kurang 30 ke 45 minit. Tapi serius, masa langsung tak terasa. Terlalu indah dunia dalam laut ni. Guide pun memang function teruk. Jaga kami elok, siap tunjuk spot yang best. Ni first time Syai diving, so aku sempat perhatikan dia. Nak make sure semua okey. Okey. Mantap kan? Okey tak, Syai? Okey tak? Bang, kalau kami pakai logat Sabah boleh faham tak? Boleh faham. Boleh faham. Boleh. Dah ada apa-apa geng. Okey siap tu. Settle first dive kita orang. Rest jap kat dalam boat and then next to lokasi yang kedua. Jangan duduk. Dah petrol lagi ke? Dah rindu bang. Dah rindu air bawah. Bawah Syai kat bawah. Okay guys, aku bersama dengan kapten kat boat ni. Bang, siapa nama bang? Semi. Okay. Sempurna. Oh Ina. Bang, siapa nama bang? Kamis. Kamis? Kamis. Oh, alamak, sebab bukan Jumaat. So tadi kita orang dah dive kat first side and then next kita nak pergi dive dekat kat mana bang lepas ni? Pulau Mata King. Pulau Mata King pula. How long have you been here, mate? My fourth day. I've Fourth been day. in Kota Kinabalu. Oh. Yes, yes. You go up Mount Kinabalu? No, No. I cannot. Look at me. I cannot. I would love, but I cannot. You saw the turtles? Yeah, I saw the one by turtle one. down there just now. It's right in front of me. Crazy. But they say cannot touch. Yeah, it's illegal Cannot to touch. yeah. I wanted to touch. I saw he was up Yeah. close to me. I Very was close. face to face with him, and then he went. My name is Burak. Burak, my name is Farul. Germany. Nice to meet you, Burak. From here, you Yeah, from from Malaysia, here. yeah? All of you guys. Great. Are you Muslim? I Muslim. Alhamdulillah. Born and Can raised you in- bring me to Mesut Ozil? He goes to Fenerbahce. I don't like him. I'm Galatasaray. Ah, And he plays for Germany. I can bring it to Arda Güler. Okay, ada gula ya. Okay, Arda Güler is ada gula. I can bring you there. Okay guys, kita nak pergi dive dekat Mata King. Sekarang next spot jumpa kat air. We our second time here in Mata King Island. Okay, guys, are you ready? Yes. Ready. Abang Semi kita, dia show off roll over ke depan. Macam kita orang buat normal lah, roll over ke belakang je. Jom, second dive. Diving spot kedua ni lagi cantik dari yang pertama. Tapi yang buat kita orang paling excited, kita orang nampak baby shark. Bro, serius, depan mata. Pengalaman yang memang takkan boleh lupa. Yang paling dangerous. Main dangerous kat sini. Kat sini pun penyu lagi banyak. Mungkin satu family dia kita orang jumpa. Coral pun lagi vibrant, penuh warna. Aku dengan Syai memang happy teruk. Senyum je dalam mas diving tu. So many turtles down there, and we saw 4 sharks, baby sharks. Yeah, Reef shark. my first experience Yeah. in front of me. Sea turtle and baby reef shark. Sangat best. Pengalaman yang tak boleh dilupakan. Thank you bang. Hey guys, kalau kau datang sempurna.
Diorang make sure ambil diving course dengan diorang ni. Ya, quality diving. Yes. Banyak pening tau. Nak lagi tengok konten macam ni, jangan lupa subscribe guys. Shot. Kita cari duyung. Cari aspalela. Okay guys, kita naik, jom. Settle second dive kita orang. Oh, memang penat lah. Tapi pengalaman yang kita orang dapat tak boleh cakap dengan kata-kata. Okay guys, so kita dah settle diving kita. Sekarang kita nak balik ke resort and then rest. And maybe kejap lagi kita akan pergi snorkeling pula. You go back now? Yeah, go back. See It you. was a pleasure meeting you guys. Pleasure meeting you guys too. Take care. Thank You you, bro. too. I hope you be healthy and everything. I wish you guys the best, yeah? I mean, you too. Thank you. Same goes to you. Inshallah. See you when I see you anywhere. Yeah, I see you on YouTube. Okay, great. I will comment. I will say Nice. I am the one. Nice. I am the one. So guys, kita akan say bye-bye dengan kawan Germany kita ni semua. Dia orang ada trip yang lain lah. Kita jumpa kat boat ni. So dia orang lepak makan kat Mata King. Thank you Captain. Jumpa lagi. Bye. Selamat. Sini lu. Sini pakai sini. Slow Okay bang, selamat. Okay. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih bang. Jumpa lagi. Ada rezeki jumpa lagi. Jumpa lagi. Jangan lupa Itachi. Oh, Itachi. Sebab tu tak reaction dia. Hitam kan tapi. Bye bang. Bye. Bye. Kat sini banyak ikan pari macam kecil-kecil lah. So korang kena hati-hati lah nak mandi kan. Dan korang akan terpijak dia juga sebab dia dalam pasir. So make sure hati-hati lah. Kita dah sampai kat resort kita. Next kita akan pergi snorkeling. Lepas kita orang balik je daripada diving, kita sampai resort, tak sempat nak makan, tak sempat nak buat apa-apa. Just tukar baju untuk prepare pergi ke snorkeling pula. So kita orang gerak nak pergi snorkeling guys. Kita nak pergi snorkeling pula. Lepas je diving terus pergi snorkeling. Oh memang mantap lah trip ni. Back to back. Kita nak pergi snorkeling dengan group ni. Snorkeling guys, let's jom. Buat semalam di Sunset Cruise tu. Jom. Laju dah. Dah sampai dah guys. Pulau Timba-Timba, sepotong syurga yang terapung di tengah birunya lautan. Pasirnya putih memutih, halus di kaki. Lautnya sejernih kaca, tenang mendamaikan. Kat sini, hanya rasa tenang, hanya rasa syukur. Timba-Timba bukan sekadar destinasi. Ia adalah ruang untuk berhenti, menarik nafas dan benar-benar menikmati keindahan dunia yang kita selalu lupa untuk hargai. So kita dah settle Timba-Timba Island tadi. Aku sempat lah ambil drone shot sikit. Tak ada apa pun kat sini, just cantik lah. Saya letak gambar, ambil video. Sini okay. Kita dah sampai Mata King Island kat sini. Kita akan chill dengan kita akan snorkeling kat dalam ni. Mungkin lah kita akan tengok apa dia. Jom. Okay guys, kita kat Mata King ni. Kita dah pergi kat sini. Dia dah wobbly, jiggly. Kena balance lah. Itu apa dekat Mata King Island. Let's go. Sampai je kat Pulau Mata King, memang layan habis. Laut biru jernih, pasir putih membentang. View dia memang padu. Yang bestnya, kat sini banyak je pot nak chill. Nak lepak bawah pokok boleh, nak duduk tepi pantai pun syok. Kedai makan pun banyak. Pulau ni lengkap, tenang dan cun untuk healing. So dekat Mata King Island ni, dia ada kedai-kedai, kedai makan, mini-mini market lah. Kalau korang nak beli makanan ke apa kat sini, dia tak ada apa sangat lah. Okay, kalau korang nak mandi pantai, dia belah sana tadi. So kat sini korang nak chill, nak rehat-rehat, sini lah, dia ada tandas apa semua. Sini lah. Kat belakang-belakang tu semua kedai makan. Oh yo love.
Kita lepak kat Pulau Mataking ni sekejap je, sebab excited nak layan snorkeling kejap lagi. Guys, aku dah macam roman dah ni. Bila bini aku punya. Aktiviti snorkeling ni, wife aku join sekali sebab tak berat sangat, so dia pun boleh enjoy. Tapi untuk aku dengan Syai, boleh tahan berat juga sebab pagi tadi baru lepas layan diving. Hidupan laut kat sini banyak, cuma dasar laut spot snorkeling ni agak dalam sikit, jadi nampak jauh je dari permukaan. Siapa yang rajin free dive memang boleh layan sampai ke bawah. Ni baru spot snorkeling yang pertama, ada satu lagi lepas ni. Second spot pula snorkeling. Ni pula spot snorkeling kedua. Kat sini pun lebih kurang macam spot yang pertama tadi. Air jernih tapi dasar agak dalam. Yang bestnya, guide kita orang sempat tunjuk skill dalam air. Siap buat cincin air lagi. Steady betul. Paling penting, kita orang rasa selamat sebab guide-guide ni semua memang orang laut. Diorang pun standby pelampung kalau ada yang penat. Memang sesuai kalau nak bawa family layan snorkeling dengan tim ni. Rasa dijaga tapi tetap enjoy. Dah okey? Okay guys, so kita dah habis snorkeling kita pada hari ini. So kita dah sampai balik ke resort kita. Hari ni memang penat geng. Pagi-pagi kita scuba diving, tak sempat makan pun lagi, and then pergi snorkeling pula, ni bawa balik. Kita nak rehat jap. Jumpa lagi. Kita petang ni kita layan, chill kat sini, tengok apa benda yang ada kat sini lagi. Macam ni ada buayan kat sini. Bila aku tengah main, so kat sana pun ada lagi buayan. Kalau korang tengok kat belakang ni, ui cantik kan air dia kan. Memang air dia warna ni. So ni bukan aku edit, bukan filter, memang air dia warna ni. Memang secluded lah tempat ni. Aku faham lah kenapa orang tak pergi. Mungkin sebab dia jauh, mungkin sebab dia mahal, antara itulah. Tapi yang aku pasti tempat ni memang best. Arcadia Beach Resort, satu-satunya resort yang ada kat Pulau Pandanan. Konsep dia one island, one resort. So memang private habis. Rasa macam pulau ni kita orang yang punya. Lepas jejak kaki je kat sini, terus rasa tenang. Ada infinity pool hadap laut, tempat lepak atas beach swing, dan restoran tepi pantai yang layan view sunset dan sunrise. Memang tempat yang sesuai untuk rehat, recharge, dan yes, memang ngam gila kalau datang honeymoon. Nak lari dari dunia, inilah tempat dia. Okay guys, so untuk dinner kita yang terakhir dekat resort ni, jom kita makan dulu. Kalau kat sini korang setiap kali korang nak makan breakfast, lunch, tea time, dinner, kita akan ada fresh meat untuk masak. Dan ikutlah hari tu ada apa. Macam sekarang ni, malam ni kita ada daging dengan udang. So dia akan masak. Yang sudah siap, dia panggil lah, kita ambil. On top of makanan yang dia dah sediakan kat sini lah, buffet style. Okay guys, so sekarang kita nak pergi karaoke. Jom kita tengok apa dia kat dalam. Kat Arcadia Beach Resort ni, bukan setakat tempat relax je. Kita orang terjumpa satu bilik yang boleh tahan havoc. DJ Ayang. Ada set karaoke, foosball, table football, siap dengan meja pool sekali. Kalau nak lepas penat, gelak-gelak, menyumbang lagu, inilah pot dia. Okay guys, kita nak bye-bye kat hotel ni. Kita nak check out. Gelak dulu. Jom balik. Okay guys, kat sini bellboy dia pakai tu. Bukan bellboy biasa ni. Kita pun nak gerak. Jom kita gerak ke jetty sebab ada boat yang tunggu kita nak hantar kita ke mainland. Bye kak. Bye, terima kasih.
Okay guys, aku tak tahu kalau korang nampak ujung sana tu ada bot putih tu kan. Tu bot kita nak naik. Gerak ke Sempurna. Bos, memang orang sini ke? Ya. Oh, kerja sini, ada di sini lah. Orang Sempurna. Oh, orang Sempurna. Okay. Tu dia guys, bot kita dah sampai. Guys, kita nak loading bag-bag kita dalam bot. Jom. Masih geng. Baik, jumpa lagi. Bye. Bang. Farul. Nama siapa bang? Azlan. So korang boleh booking dengan Azlan. Aku akan share contact dia kat bawah, dekat description. So korang boleh contact dia untuk korang nak enjoy Sempurna ni, untuk korang nak jalan-jalan kat Sempurna ni dengan boat. Harga dia memang patutan guys. Sempurna ni safety first. Pakai jaket. Perjalanan balik dari Pulau Pandanan ke mainland Sempurna memang smooth. Semua sebab Abang Azlan yang ambil kita orang naik boat. Dia ni cousin kepada kenalan aku kat KL. So memang senang lah nak deal. Kalau korang plan nak explore pulau-pulau kat Sempurna dan perlukan boat, aku letak info Abang Azlan kat bawah dalam description. Recommended gila. Sampai je kat jeti Sempurna, kita orang jalan perlahan ke arah van yang tengah tunggu. Sepanjang jalan, macam-macam pemandangan yang kita orang takkan jumpa kat KL. Orang turun naik bot, budak-budak main tepi jeti, gelak ketawa suasana kampung laut. Semua ni pengalaman baru untuk kita orang. Simple tapi sangat bermakna. Dapat tengok sendiri cara hidup orang kat sini. Buat kita orang rasa lebih hargai perjalanan ni. Wah, diving ah. Oh, dia cari sampah yang kat dalam ni. Ini keadaan hari biasa. Macam hari tu kita orang sampai hari Sabtu ke Ahad. Penuh lah kat sini macam Bukit Bintang. Zaman dulu-dulu kita hang out KLC lah. Tapi diorang kat sini lah. Diorang punya macam tempat lepak. Tapi kalau kerja di sekolah tak ada orang lah. So ni tempat kalau kita book dengan Akadia nak naik van kat sini lah. Dari airport ke sini. Kita akan stop dekat sini. So kalau korang rasa macam pergi Sabah macam susah nak naik boat dari airport, tapi dengan Akadia tak, dia akan sediakan semua. Korang just kena bayar je. And then dari airport nak ke JT dia ambil. So sangat mudah lah. Tak payah fikir apa, bayar terus dapat. Senang. Kita tak benda-benda otak kau sakit ke, sakit otak nak cari duit. Dah sampai semua senang. Okay, bye nak naik van pergi airport. Betul. Okay guys, so sekarang kita on way nak pergi ke airport. Dia ada sediakan semua transport kat sini. Macam nama bang? Nama Bob. Bob, oh Ina. Okay, kita sekarang dengan Bob. Bob akan bawa kita pergi airport dengan selamat. Jom. Perjalanan Sempurna ke airport Tawau tak terasa langsung sebab Abang Bob bersembang dari start sampai kita sampai ke airport. Okay Bang Bob, ada rezeki jumpa lagi bang. Okay. Terima kasih bang. Alright. Jangan lupa subscribe channel bang. Ini bang. Apa namanya tadi? Subscribe. Ya, subscriber baru. Thank you bang. Jumpa lagi bang. Okay, bye. Bye bang. Macam mana pengalaman buat video? Seronok. So first time scuba diving. Baik Pengalaman yang tak boleh dilupakan. Right guys, dengar tu Syai bercakap best. So lepas ni kalau korang nak bercuti, korang nak pergi mana-mana, korang cari Jom Escape. Aku akan curate percutian yang paling best untuk korang. Jumpa ke Escape lain kali. Thank you guys, bye.